Saya sekarang kita berada di muara Sungai Kerteh. Dan sungai berada di sini dan pemandangan sungguh cantik sekali. Dan sungai ni akhirnya dia berakhir di sebuah laut. Oh, tiba-tiba kita terlihat sesuatu makhluk yang ganjil di situ. Makhluk itu cuba meminta tolong. Adakah bot penyelamat itu akan menolong makhluk itu? Ya, kelihatan bot sedang menghampiri. Oh, itu dia makhluk itu sedang meminta tolong. Tak apa, sebentar lagi kita akan menangkapnya. Dan seterusnya kerja-kerja mendalamkan muara ini dijalankan supaya bot-bot dapat berlepas walaupun ketika air surut. Bot pasir itu dikorek dan disalurkan terus ke pantai itu. Dan ya, tengok, anda dapat lihat pasir menimbun di situ. Ya, inilah dia kecantikan Pantai Kerteh. Sebentar lagi dia akan jadi pusat rekreasi yang terulung. Kami akan membina chalet di kawasan ini. Dan dia akan menyediakan pelancong. Di situ ada taman permainan untuk kanak-kanak. Sekian, terima kasih.